Ini Siti Ropeah, pelajar yang suka belajar last minute. Tak kiralah mata pelajaran apa. Kalau ada anugerah untuk pelajar yang suka belajar last minute, rasanya dia boleh dapat. Aku nak buat apa ni? Aku tahu nak buat apa. Meh. Meanwhile. Hello? Oh lah, ya ke? Saya guna AI je, Robiah. AI tu apa? AI tu... Anda semua mesti nak tahu AI itu apa kan? Jadi jom sama-sama bersama saya menerokai apa itu AI. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Perkenalkan, saya Nadia Amira dari Sekolah SMK Felda Kahang Timur Keluang, Johor. Artificial Intelligence atau juga dikenali sebagai AI merupakan kecerdasan buatan di mana ia adalah teknologi simulasi kecerdasan manusia yang diprogramkan ke dalam mesin, terutamanya sistem komputer. Teknologi AI dapat membantu generasi muda masa kini tentang segala persoalan dalam kehidupan seharian. Zaman sekarang ni, semua orang dah menggunakan AI. Namun apakah fungsi sebenar AI ni? Adakah ia baik atau buruk? AI dapat membantu pelajar untuk mencari pelbagai maklumat berkaitan pelajaran. Terdapat pelbagai aplikasi yang menggunakan teknologi AI seperti Turbulent AI, GolfMath, ChatGPT dan macam-macam lagi. Macam mana? Macam ni. Buka Google dan cari Turbulent AI. Lepas tu, masukkan data bio atau sejarah dan kita tunggu. Tengok ni Ropeah, dengan bantuan AI, aplikasi ni dah tolong buatkan kita lontaran kas, kuis dan flashcard. Jadi awak tak perlu nak stres lagi. AI kan ada? Wah, hebatnya teknologi sekarang. Nampak tak? Kegunaan AI ni sangatlah memberi manfaat kepada para pelajar dan juga guru dalam pembelajaran dan pengajaran. Daripada seorang pelajar yang suka belajar last minute, kini bertukar 360 kepada murid yang cemerlang hanya dengan bantuan AI. Namun begitu, AI bukanlah tempat untuk kita bergantung. Sebab apa? Menggunakan AI untuk mencari jawapan kerana malas berfikir. Bak kata Albert Einstein, semangat manusia harus menang atas teknologi. Beliau mengingatkan bahawa sehebat mana pun teknologi yang dicipta, nilai kemanusiaan dan etika harus sentiasa menjadi nakhoda yang mengawalnya. Walaupun kita boleh mencari pelbagai maklumat menggunakan AI, tidak bermaksud untuk kita tidak berfikir atau bertanya kepada guru. Teknologi tetap tidak akan pernah menggantikan peranan seorang guru yang mengajar kita. Kesimpulannya, Artificial Intelligence ialah teknologi yang sangat membantu dalam kehidupan kita. Namun, teknologi hanyalah alat. Benarlah kata-kata Carl Sagan, seorang ilmuwan yang pernah berkata, visi yang kita berikan kepada anak-anak kita akan membentuk masa depan. Beliau menekankan bahawa inspirasi ilmu yang kita tanamkan pada generasi muda adalah penentu arah tuju dunia yang akan datang. Gunakan
teknologi dengan bijak kerana apabila ilmu dihati dan teknologi digunakan dengan betul, kita mampu melahirkan generasi yang lebih berilmu, kreatif dan berdaya saing. AI hanyalah alat, tetapi nurani, empati dan akhlak adalah jati diri manusia yang sejati. Kita harus menguasai teknologi, bukan dikuasai olehnya. Kata-kata daripada Profesor Rohmin Dahuri. Pohon jati tumbuh di taman, daunnya rimbun tempat berteduh. Teknologi canggih mengikut zaman, tanpa ilmu, jiwa pun lumpuh. Saya Nadia Amira, sekian, terima kasih. One eternity later. Hah? Tak ada internet? Tidak! One is the loneliest number that you'll